buat tindakan towing lebih baik daripada kita saman. Hari ini saya nak sentuh isu tentang double parking. Yang baru ni ada isu kecoh lah. Dia ketuk kereta tu, kemudian dia minta maaf pula. Sebab tu kita dalam keadaan macam mana pun kita kena rasional. Jangan kita sibuk nak viralkan diri kita sendiri, tak tunjuk kita nak jadi popular, kemudian makan diri kita. Tapi kalau tuan punya kenderaan tu dia membuat laporan polis 427, seksyen 427 kanun kesiasaan, confirm masuk ke dalam. Sebab di bawah seksyen ini dikatakan khianat. Sebab tu kita kena guna akal apabila kita marah. Baik, kalau kita nak cerita pasal parking ni, saya tak nampak cara hanya untuk saman orang yang parking merata-rata ni. Sepatutnya saya minta mohonlah pihak PBT atau pihak berkuasa ni menggunakan towing untuk tunda kenderaan tu bawa ke tempat simpanan oleh pihak PBT lah. Saya rasa itu paling berkesan untuk kita mendidik masyarakat. Sebab dia akan jadi susah apabila dia kena bawa geran, dia kena pergi ambil kenderaan tu di tempat di store tu. So kalau takat saman ni dia akan bayar ataupun dia abaikan. Takat saman PBT ni semua orang abaikan. So saya syorkan pada pihak PBT perbanyakkan towing-towing ni, buat tindakan towing lebih baik daripada kita saman. Sebab kalau saman pun dia ni tak bayar. Cara untuk kita nak mendidik rakyat Malaysia ni, cadangan saya adalah kena buat tindakan. Takat saman, takat mendidik, takat nak buat kempen, tak jalan. Sebab rakyat Malaysia sekarang dah banyak melanggar undang-undang. Contoh tak payah jauh lah. Tentang dekat traffic light pun kita nampak. Merah pun dia langgar supaya tu. Zaman saya dulu tak ada lah macam tu. Zaman sekarang ni dia nampak lampu merah, kereta tak ada pun dia langgar. So cadangan saya, penguatkuasa ni, tak payah saman. Kalau dia buat double parking ataupun dia parking tempat yang tak sepatutnya dia parking, ambil towing, tunda kereta tu, bawa pergi tempat store dan kenakan semaksimum denda kepada depa-depa ni yang tak mau ikut peraturan.